try lah. Try lah. Sama ada kau hidup dengan, aku bukanlah tak nak melawan arus, bukan. Tapi kadang hidup ni, kalau yang bercakap tu pun kadang tak melawan pun sistem. Faham. Kalau kau jenis melawan sistem, okey. Tapi kau pun terpaksa akur dengan sistem yang ada. Kau kena faham, kita ni kerdil je. Basically memang kita terpaksa, dipaksa. Sebenarnya itu saja. Kalau kau ada kata riba apa semua, kau kena faham. Walaupun dia cakap Islamic finance ataupun Islamic banking sekalipun, cuma terms in Arabic akad tu semua, betul. Kau pun akad untuk riba. Interest mana kalau kau betul-betul, kalau bank tu betul bagus, dia tak payah bagi kau riba, tak payah ambil, tak payah ambil one to one lah. One to one. Okey, kira contoh dia 10,000 tak bayar 10,000, tapi betul. Kau still lagi pergi ke mana-mana banking Islam, bank Islamic banking ataupun mana-mana yang menawarkan patuh syariah ni, kau kena bayar lebih juga. Kalau kau pinjam 10,000, kau kena bayar lebih juga. Sama. Tidak ada interest dia lah. Tak kisahlah dia kata akad tak akad. Kira kau akad untuk yang lebihan tu juga. Setuju untuk kesemuanya. Yes, itu sebab tu kata kau bagi aku solution. Faham. Kepada orang yang cakap riba, tolong bagi aku solution. Apa solution yang terbaik? Yes. Okay, Cuba tu aku cakap, kau pernah? Aku kadang tertanya-tanya juga. Kau ada tak? Apakah pemikiran? Jalan keluar, kau ada jalan keluar tak? Tak apalah, kau tak perlu cerita pasal kau jalan bagi aku satu solution lah. Aku nak solution. Sebab kalau kita